Ada kasih saya 600 bulan-bulan bajikan. Seorang warga emas menuai pujian orang ramai di media sosial apabila menolak secara baik bantuan barangan dapur daripada pempengaruh Cahaya Icha. Berusia 80 tahun, pemilik sebuah motosikal kapcai itu memberitahu beliau tidak memerlukan apa-apa lagi memandangkan sudah menerima bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semuanya terima kasih. Saya seorang, saya umur 80. Tolong lain orang, saya terapa sudah mau mati ni orang. Ada kasih saya 600 bulan-bulan bajikan. Warganet rata-rata memuji warga emas itu yang disifatkan tidak mementingkan diri sendiri lantaran memiliki sifat kanah iaitu rasa mencukupi yang tinggi. Lelaki itu juga dilihat bersyukur dengan apa yang ada tanpa bersikap tamak dengan mengaut lebih banyak tawaran bantuan. Dia tak pentingkan diri dan minta dahulukan yang lebih memerlukan. Contoh yang terbaik dari Pak Cik ni.